Hai semua, so hari ini hari Jumaat 16 Januari 2026. Aku berada di PICC Putrajaya untuk mengambil race kit event Twin City Marathon 2026. So asalnya aku tak plan pun nak join Twin City ni, tapi dapat beli bib last minute. Dan Twin City ni aku rasa kali berapa tak ingat. Sebab last aku masuk Twin City dah lama dah, tahun 2018. So ni aku just nak join balik, nak tengok macam mana. Memang tak plan pun sebab Twin City ni biasanya dekat awal tahun Januari. So memang tak training lah. Bulan 11, bulan 12 biasanya aku akan ambil masa untuk relax lah, off season. So aku akan ambil 21 km nak teman member aku yang lari Tokyo Marathon nanti. So kita akan follow dia punya training plan lah untuk 21 km nanti, sebab aku memang tak training. Okay guys, so kita akan tengok Respect Collection Twin City ni okey ke tak okey. And then barang-barang baik aku letakkan link di bawah video description. Alright, jom saksikan video ini. So yang membuatkan panjang line ni bukanlah kaunter penuh. Sekarang pukul 10.30 pagi tu tadi ada seorang je yang nak verify korang ada QR ke tak, dah print ke, apa QR dah ada ke, barulah dia bagi lepas masuk ke kaunter. Masalahnya 10.30 pagi seorang. Baru ada seorang lagi perempuan, baru ada 2 orang. Takkanlah 2 orang yang jaga. Come on lah, Twin City dah 11 tahun kot. Tengok tu guys, panjang lagi. Tapi dekat kaunter clear mat. Sebab dia nak verify kan QR tu. Kalau letak 10 orang kat depan baru okey. Ini nasib baik lah dia orang dah letak 4 orang kan tadi. Terima kasih. Oh tu simpan. Okey baik, terima kasih. Seorang je. Saya okey, so tu macam 11 So bila korang dah register, korang akan dapat stiker lah, QR code. Dan baru pergi ke dalam ambil. Halo. So tadi stage 1, sekarang stage 2 hanya untuk ambil bib saja. So baju barang-barang semua kat dalam pula. Kita ada juga kaunter untuk bib transfer tapi rasanya kena tambah RM50 kot. Banyak lagi bukan. Okey, baik. So yang tepi ni keluar je dia ada merchandise lah, siapa yang order untuk merchandise Twin City. Kita dah ada stage juga kat sini. Oh, dekat sana rupanya yang nak check nama untuk marathon. Di sebelah stage. Ni nama untuk half marathon Ni perisa baru ke bukan? Nak try rasa. Apa tu? Tester, perisa grip. Oh, boleh. Tapi dia ada caffeine. Okey, boleh. Boleh. So yang ini kita jual satu box ni RM25. So dia mahal sikit lah daripada normal. Betul. Kalau yang normal ni RM3.20, mahal RM5 je. Jadi dia tak packing macam ni Yes. Satu box RM25. Abang nak try? Okay, tak ada rasa sangat caffeine dia lah. Perisa baru. Dia ada caffeine. So kita ada N8 perisa baru, rasa Anggul ada caffeine. N8 Energy Gel mix campur 10 untuk RM60, 3 untuk RM20. So memang standard price lah. Biskit nak try? Okay. Ini coklat? Honeycomb. Okay, honeycomb. Right. So kita ada air protein. Harga dia mahal jugalah. Satu botol RM15 dan ada banyak perisa. 30 gram. All natural protein. Rock tape. Stokin. Dan barang-barang aksesoris untuk recovery Kita ada boost Numa juga, activewear. Feedback daripada kawan-kawan aku yang pakai memang bagus dia punya quality. Harga pun kat sini lebih murah sikit lah. Sport top, tudung semua ada. Brooks bagi aku adalah kasut yang korang perlu cuba untuk baru running ataupun dah lama, sebab dia ada banyak variety, pelbagai saiz mengikut tapak kaki. Dan sekarang design dia pun dah cantik-cantik. Sebenarnya aku tengah mencari tight jugalah, tapi itulah aku nak try. Biasa kat booth ni dia tak boleh nak try. Oh, cantik baju Twin City untuk Bruce
kena pergi kedai Pressure jugalah ataupun kedai Sport Paragon untuk try yang tight ni. Cumanya best kat sini dia punya diskaun sikit lah baju ataupun seluar tight dia, harga dia tight compression ni ni 20% off. So booth-booth yang biasa kita akan nampak di Power Nutrition, kita ada Key Power Sport untuk gel macam biasa, energy gel dan barang-barang aksesoris lah, running belt, topi. So memang korang boleh dapatkan dengan harga yang murah sedikit lah daripada luar. Oh, kasut apa ni? Kasut baru daripada brand Jordan. Oh, cantik juga lah color-color dia kan. Kasut China pun sekarang tengah mendunia. Macam biasa, Amino Vital adalah gel aku untuk tahun lepas. So dia buka booth juga, tapi dia tak ada jual lah. Just follow dia orang and then post story, and then korang boleh spin the wheel untuk dapatkan voucher ataupun gel itu sendiri. Booth white sandal pun ada, white sandal untuk recovery run, dan ada juga orang lari menggunakan white sandal. So promotion RM80. Dan di kasut Bimai lah ada. Cantik ke Bimai ni. Cantik, warna kuning dia nice tapak pun lawa. So aku belum dapat try betul-betul lagi lah kasut-kasut Bimai atau kasut China ni. Boleh try jugalah. Harga dia pun memang nice lah, tak mahal sangat, mampu milik. Booth Belka untuk masaja ni memang ada. So ada diskaun, tapi dia dalam range yang agak premium sikit lah harga dia. Booth Running Lab, ada Sunday shades, sunglasses, promo-promo yang ada tu XU, GU, Energy. Ada juga Energy Gel, Hydration Drink macam biasa. Slipper, Recovery Run, Coros, Ofos. Lembut sebenarnya, memang lembut. Hi-Fi untuk Sport Nutrition, Hi-Fi aku macam kurang sikit. Dia punya gel tak berapa minat, tapi okey je. Proviton STR yang gel tu tak ada? Dia ada. Hari tu ada. Warna blueberry kan. Saya blueberry warna apa kan. Ni apa minum je? Ini tropical. Pris apa? Tropical lah. Dah saya memang pakai. Nak beli ni. Sekarang 2.30 bang. Tropical apa-apa campur lah. Campur boleh. Tropical mango tropical. Tropical dengan mango lah. Dia ada butik Pato. Tak payah dengar nama butik Pato ni, tapi dia buat barang sama lah. Gel, topi, ada stick, trail stick, dan juga running vest lah. Nature Merrick, so ni booth yang pertama kali juga. Okay, kita ada booth Coros. So sekarang aku pakai Coros Nomad, dan dia orang ada jam baru lah, Coros Space 4. Pangu running clip. So ni pangu version 3, aku punya pangu version 2, dan pangu clip aktif lah. Dia ada ni, heart rate monitor 399, Apex 4, MIP display. Okay, so ini adalah Apex 4. Okay, which is lagi kecil lah daripada Coros Nomad. So memang bagus untuk beginner runner, dan memang aku suka lah sebab dia dah AMOLED screen weh. Dia dah AMOLED screen ni apa semua. So nice. So, kalau tengok memang saiz lebih berbeza lah sebab dia kecil sikit. So untuk lebih pro, kita boleh ambil Pace Pro lah. Sebab Pace Pro ni dia ada offline navigation map compare dengan Pace 4, dan dia AMOLED screen lah. So memang sizing memang Coros memang untuk outdoor lah. Kita ada booth Rule. Baju dia pun bagi aku nice, sebab aku ada yang warna ni lah, warna pink ni. Nice jugalah. Cuma bagi aku leher dia, mungkin sebab leher aku besar, leher dia agak ngam-ngam lah. Okay, tapi satu brand yang bagus juga, design lawa, cantik. Booth Sport Addict, big place, booth yang biasalah. Kalau mana-mana event running memang ada yang buat gel dan juga barang-barang aksesoris, topi-topi, sunglasses semua. Hey, jom skoran. So aku dah register dah, 21 km dah habis dah. Nak tengok kasut Daily Trainer yang mana? Phoenix, satu lagi Helios. Phoenix 229 ni Phoenix. 229 Phoenix, Helios pun sama. Helios pun sama. Tapi warna gelap je lah. Bawah yang carbon plate ni, yang lawa-lawa ni semua carbon plate dah. betul. Ni 415 carbon plate.
dalam sini pun ada sikit. So ini adalah kasut 361 degrees. So peak flow. Peak flow macam biasalah. Dia untuk membuka rongga hidung. Dan memang aku ada sebenarnya, memang pakai. Memang dia buka ruang sikit. And then ada OI Nutrition, Runners Unite, Sunto, jam Sunto, promotion jam Sunto, vertical tu, race tu, Sunto race. So untuk beginner, Sunto run lah. Okay, cuma dia tak ada offline map. Ya, ada offline map dekat ni lah. Race tu, vertical ni untuk mountain. Dan dia ada bone correction headphone juga. Sunto race tu yang baru. Memang kena pakai lah AMOLED. Memang cun lah kalau AMOLED. Boost Pro Apparel. So sekarang Pro Apparel dia dah keluarkan baju running sendiri So bagi aku design okey, simple je, nice. Logo pun logo baru. Dan material dia bagi aku okey, nipis, tak nipis sangat. Color pun nice. Pro Apparel Running Club, PARC. So Pro Apparel biasanya aku pakai dia punya cycling jersey lah. Seluar running ni macam seluar cycling, tapi dia ada poket untuk letak phone ke barang. So kita ada Boost Botra, memang agak busy juga. Boost Botra ni yang paling terbaru, dia dah keluarkan kasut baru iaitu Maverick. Okay, dan juga yang baru, baju baru, jersey baru, Liquid Dust. Cantik kan baju dia, design dia. Dan juga ada beberapa topi yang baru lah, colorway baru. Okay, hijau, kuning, pink dan juga biru. Aku pakai yang hari tu warna merah punya. ATF Sport Taping, ya biasa. Dan kita ada juga booth Decathlon Decathlon pun dah masuk. Dan diorang dah banyak sebenarnya kasut running dan juga kasut trail running yang okey. Kena try jugalah. Harga pun berpatutan. Ada topi color baru warna pink dan juga warna biru tu, cantik. Faiz Japan Shop, dekat Cyber kedai dia. Selalu dia bawa kasut Asics. Dan untuk kali ni dia juga bawa kasut Mizuno, ada diskaun dan juga buy one free one. Okay, kasut Mizuno cantik-cantik juga colorway dia. Pun kena try juga nanti. Okay, belum ada masa nak try ni. So kat sini korang boleh customize nama juga dekat baju. Ada juga smiley. RM20 satu nama. Booth Scarf, yang ni aku pakai juga deodorant dia dengan minyak wangi. So ini promotion yang ada, price list. So ni aku yang ada. Yang ni yang baru ni, sedap juga. Kita ada booth Hyperfuel Gel dan juga Boom Plus. Boom by Isotonic 200ml. So topi RM69, shoe bag RM29. Mantap lah abang Duta Jam kita sebagai host. YouTuber, influencer, TikToker, host pun boleh. Aduh, mantap. Memang dapat job. Job 3 hari lah? Job 3 hari. Okay, sesiapa yang ambil on behalf rasanya kena print hard copy, tak boleh soft copy. So ni beratur panjang ni adalah untuk print. Okay, dekat luar kita ada booth Cellgate, Selangor Hospital, Cellcare. Ada property Paramount juga. Kita ada kopi Seduh Sin. Aku tak tahu nak sebut macam mana, tapi aku nak try lah satu. Di sana kita ada Zeus Coffee. Okay, dan ada air lagi lah. So kita dapat goodies bag daripada Decathlon. Goodies bag bag dia biasa-biasa saja. So dalam dia, so kita ada voucher discount untuk Pulse Group, pamphlet hospital, pamphlet untuk swimming class, voucher untuk ice spray Repairil baru ni, pamphlet Nature Merrick, pamphlet Avino Vital, bib number, baju. Baju nampak printing dia macam tak berapa kemas sangat, dan saiz air nampak macam besar pula. Voucher untuk print nama dan cap kelapa laut. Okay, untuk menegangkan tekak. Yang ni aku suka. Itu saja. Okay guys, itulah saja untuk video vlog kali ni. So untuk Race Kit Collection ni, memang Twin City punya macam ni ke? Sebab aku dah lama tak join. So aku agak surprise juga dia punya cara ambil apa semua dia agak berbeza dengan event lain. Masalah dia yang panjang tu dekat pre-check tu lah. Seorang je yang jaga, dia check betul-betul kat tu, IC lah, QR code apa semua.
patutnya boleh je nak buat macam tu, tapi buatlah ramai orang sikit, 5-6 orang ke, sebab orang beratur panjang pagi tadi. Ataupun dia just remindkan sajalah kena sediakan benda-benda tu sebelum sampai kaunter. Dekat kaunter semua clear. Lepas tu ada 3 stage pula. Kaunter pertama untuk dapatkan slip, kaunter kedua untuk dapatkan bib, kaunter ketiga untuk dapatkan baju pula, sizing kan. Mungkin sebab dia tak nak crowded kat satu tempat. Goodies bag pula, aduh, itu je ke yang boleh bagi? Aduh, biasa sangat lah. Event lain memang banyak lah macam-macam boleh dapat daripada sponsor kan. Yang booth pula okey je, tak ada masalah. Booth semua benda yang wajib ada, meriah, ada diskaun macam biasa. Overall okey booth. Baju pula nampak macam printing macam tak berapa nice lah. So harap finisher t-shirt esok ataupun event kejadian nanti okey. So aku akan masuk 21km hari Ahad ini, starting di Putrajaya, Dataran Putrajaya. Hopefully event itu sendiri okey. Nanti aku akan buat vlog juga. Macam biasa guys, jika korang suka video ini, bantu aku dengan like, subscribe, tekan butang loceng dan share. Jumpa lagi di video akan datang. Enjoy the little things. See ya.